Kalau awak pernah tengok konten Kakak Office Shasha, mungkin awak akan kenal saya juga. Saya perempuan yang selalu duduk dekat belakang Shasha tu. Saya tak sangka ramai yang masih lagi ingat konten Kakak Office Shasha tu. Sebab konten tu pun 2022, 2023 kot. Kalau awak tanya saya masa tu, siapa yang famous, siapa yang viral, saya pun mungkin tak ingat kot. So dekat komen, ramai yang tanya, mana Kakak Office Shasha, mana Shasha, kenapa korang dah tak buat konten? So hari ni saya nak address lah pasal Kakak Office Shasha ni. Pada masa tu, memang kita tak dapat nak teruskan lagi konten Shasha atas masalah peribadi yang tak dapat nak dielakkan, dan sebenarnya bukan tempat saya untuk ceritalah pasal benda ni. So masa tu saya sendiri pun rasa sangat-sangat lost, sebab itu bukan sahaja konten, bukan sekadar konten, tapi itu adalah sumber pendapatan nadi syarikat kita. Dan dalam masa yang sama, Shasha ni memang kawan baik saya. So bila dia dah tak ada, saya sendiri pun kehilangan seorang kawan baik. Tapi hidup still kena jalan juga kan. Jadi masa tu saya cuba berjinak dengan TikTok affiliate. Masa tu saya buat live stream start daripada zero. Tak sangka lah, daripada situ saya jumpa minat saya, apa yang saya suka. Dan walaupun masa tu saya tak adalah famous, buat live tak adalah famous macam Viuchin, Mira, Nio, tapi tak sangka lah bila saya start aktif balik dekat akaun kakak dia ni, ada juga orang yang kenal saya daripada Kakak Office Shasha, ada juga yang kenal saya daripada pewarna rambut. Tapi tak sangka lah sampai ke sekarang masih lagi orang ingat Shasha, masih lagi orang ingat dia. Jadi nak ucapkan terima kasih sangat-sangat, sebab tanpa korang konten tu pun takkan menjadi, and then Dian pun takkan ada sampai ke tahap sekarang ni. Kepada Shasha, aku nak cakap, walaupun kita dah tak sekapal, tapi aku harap satu hari nanti kita boleh sama-sama buat konten lagi dan kita boleh bekerja sama. Tunggu kau dekat Pasir Gudang. Apa momen Dian dengan Shasha yang korang tak boleh lupa? Konten yang mana satu? Cuba komen kat bawah.